Dengan resepi yang sama, hari ini saya buat kek gulung krim cheese strawberry. Rasa masam-masam krim cheese dicampur dengan masam-masam dan manis jam strawberry memang satu combine yang sangat sedap. Di dalam mangkuk pengadun, masukkan 60 gram gula pasir, 1 sudu makan overlap, 50 gram tepung gandum, tepung ni tak perlu diayak, 10 gram tepung jagung, 10 gram susu tepung, 4 biji telur grade A ataupun B, saya guna grade B, sedikit esen vanila. Pukul ke semua bahan-bahan ni sehingga dia menjadi kental. Pada permulaan kita pukul dengan speed yang perlahan, kemudian kita naikkan sedikit demi sedikit sehingga speed yang paling tinggi. Saya pukul selama 3 minit sahaja, adunan ni dah menjadi kental. Sebelum masukkan mentega cair, kita kacau-kacaukan dahulu adunan yang dipukul tadi supaya semua adunan ni menjadi sebati. Kemudian barulah masukkan 90 gram mentega yang telah dicairkan. Kacau-kacau bagi semuanya betul-betul sebati. Kemudian masukkan adunan ke dalam tray. Tray ni saya dah sapukan dengan margarin pada semua bahagian, kemudian saya lapikkan dengan baking paper. Baking paper tu kita tinggikan sedikit daripada tray supaya mudah kita nak keluarkan kek tu nanti. Saya guna tray 9 inci kali 11 inci. Kemudian ratakan permukaan adunan. Akhir sekali saya lorek-lorekkan menggunakan lidi di permukaan adunan. Hentak-hentakkan tray 2-3 kali. Bakar kek dengan api atas dan bawah, suhunya sama seperti kita bakar kek yang lain. Jangka masa bakarnya mengikut keadaan oven masing-masing. Sementara menunggu kek masak, saya buat cream cheese. 250 gram cream cheese. Cream cheese ni hendaklah pada suhu bilik. Kalau cream cheese ni dah betul-betul lembut, kita letakkan pada suhu bilik, mudah untuk kita nak pukul. Ianya pun tidak akan berketul-ketul. Kemudian campurkan 75 gram susu pekat dan 100 gram whipping cream. Kacau ketiga-tiga bahan ni sehingga dia menjadi licin dan pekat. Andai kata cream cheese tu dia tak betul-betul lembut, lebih baik kita pukul dahulu cream cheese bersama dengan susu pekat sehingga tidak ada ketulan-ketulan, selepas tu baru masukkan whipping cream. Kemudian masukkan cream cheese ke dalam piping bag. Untuk kek gulung ni kita kena bakar sehingga bahagian permukaan atas tu dia betul-betul garing supaya apabila kita gulung nanti kulitnya tak tertanggal ataupun dia tak melekat pada kertas yang kita gulung tu. Saya guna kertas bungkus nasi lemak. Kita guna yang bahagian licin tu. Kalau inti kek ni kita nak letakkan buttercream, kek perlu disejukkan terlebih dahulu anggaran 10 minit hingga ke 15 minit. Tetapi kalau kita nak letakkan inti jam, boleh terus digulung.
Saya buat 2 line potongan tetapi tidak putus. Tadi saya sejukkan kek ni selama 10 minit, kemudian saya paitkan buttercream. Ratakan buttercream pada permukaan kek. Kemudian saya letakkan sedikit jam strawberry. Saya kacau-kacau jam ni bagi dia hancur-hancur sedikit dengan sudu supaya ianya tidak berketul-ketul di permukaan kek. Kemudian ratakan jam strawberry. Setelah itu gulung kek dengan berhati-hati. Padat-padatkan supaya gulungan kek tu dia menjadi kemas. Sorry kawan-kawan, pada permulaan saya potong kek ni tadi, terlupa nak record. Saya potong kek ni setebal 1,5 inci setiap potongan. Dalam video ni saya guna kotak 11 cm x 12 cm. Paitkan cream cheese ke atas kek bagi dia meleleh hingga ke bawah. Kemudian saya paitkan sedikit Nutella. Dan akhir sekali saya hiaskan dengan potongan buah strawberry. Buah strawberry ni saya iris nipis-nipis. Tutupkan setiap kotak kek, kemudian bolehlah disimpan di dalam peti ais. Makan kek ni setelah disejukkan memang sangat sedap, terasa masam-masam, cheese bercampur dengan masam manis buah strawberry. Memang betul-betul sedap. Masukkan 125 cream well ke dalam mangkuk pengadun. 15 gram gula icing. Gula icing ni ayak 2-3 kali. 5 sudu makan susu pekat. Dan sedikit esen vanila. Kesemua bahan-bahan ni saya pukul sehingga dia gebu. Saya pukul anggaran 8 minit sahaja. Pukul dengan speed yang paling tinggi.
Masukkan ke semua buttercream ke dalam piping bag.